Harga emas ni sentiasa meningkat, tapi gaji tak meningkat selaju harga emas. Menarik soalan daripada penyimpan emas saya. Kalau kita simpan RM1,000 setiap bulan, berapa gram emas yang kita akan dapat? Soalan ni sangat senang tuan-puan. Bekal Muscat Public Gold, sekiranya kita letakkan RM1,000, dia akan keluar berapa gram emas yang kita akan dapat berdasarkan harga emas semasa. Jadi RM1,000 pada hari ini, tuan-puan mungkin akan dapat sekitar 2 gram emas kerana harga emas semasa sekitar RM450 per gram. Pesan mentor saya tuan-puan, cara yang betul kalau tuan-puan nak konsisten menabung setiap bulan, letakkan target bulanan, menyimpan dalam ringgit Malaysia. Kalau tuan-puan buat dalam gram emas, harga emas ni sentiasa meningkat tuan-puan, tapi gaji kita tak meningkat selaju seperti kenaikan harga emas. Jadi yang terbaik, kita buat formula daripada pakar kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali, iaitu 10% daripada pendapatan alihkan ke dalam bentuk emas. Sebagai contoh, kalau gaji tuan-puan RM5,000, at least paling kuranglah RM500 setiap bulan tuan-puan kena alihkan ke dalam bentuk simpanan emas dari akaun bank. Kalau tuan-puan boleh konsisten buat perkara ni, tuan-puan sendiri yang akan naikkan kadar simpanan dan makin lama harta makin bertambah. Jadi simpanan ni soal rutin. Rutin ni kita kena paksa tuan-puan. Cara senang nak paksa dalam menabung ni tuan-puan, aktifkan saja auto debit di akaun Muscat Public Gold. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.